Jalan ketiga. Okey, jalan ketiga hari ini, untuk jalan ketiga kekal aktif bersama Reka Flat, kita ada jeng jeng jeng, Reka Flat, Flat Combo. Dalam perjalanan ini yang tinggal hanya mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, saya Zaki Zamani. Tadi lagu yang saya nyanyi dalam perjalanan hanya tinggal mimpi ni, contoh macam kalau kita banyak berangan saja tapi kalau kita tak berusaha untuk bangkit, kita sukalah nak maju ke hadapan. Saya pun macam tu juga. Contoh macam sebelum ni banyak mimpi, angan-angan, tapi kalau kita tak bangun untuk berusaha, bangun untuk kekal aktif, untuk untuk memburu impian kita lah, memburu impian kita. Kalau kita hanya sekadar bermimpi berada di buaian, duk terkenang tapi tak bergerak, bangkit berusaha, kita suka nak memenuhi impian lah, kecuali keajaiban daripada Tuhan lah. Ramai yang bertanya bagaimana nak bermula dengan Reka Flat ni. Reka Flat ni kita boleh bermula dengan 3 jalan. Macam tadi lah, lagu tadi saya cakap, dalam perjalanan ini, Reka Flat pun dia ada jalan-jalan dia untuk kekal aktif. Sebab kita bawa tema Reka Flat ni, bawa tema kekal aktif. Bila tema kekal aktif ni, kita akan bawa 3 jalan lah. Sekejap saya ceritakan 3 jalan yang boleh kita lalui bersama untuk kekal aktif. Okey, kita teruskan dengan jalan pertama untuk kekal aktif bersama Reka Flat. Okey, jalan pertama yang kami usahakan adalah jalan satu, jalan package 2 aktif. Package 2 aktif ni terdapat satu kad aktif selama 30 hari. Dekat sini dia ada inilah 7 langkah gaya hidup yang aktif dan 30 hari untuk kita boleh tandalah, tanda hari pertama kita mula start aktif. Dan bawah ni adalah kita boleh sign dengan diri. Abang kata kita nak mula start aktif, kita sign. Kemudian hari pertama ni kita tandalah kalau kita dah selesai checklist yang yang kita lakukan untuk kekal aktif tu. Okey, dekat package pertama ni, jalan pertama ni, package 2 core ni, terdapat juga satu 20 ml Reka Flat Gel Bidara, dan satu lagi 20 ml juga Reka Flat Gel Bidara. Okey, itu berkenaan dengan jalan satu lah. Okey, yang tadi jalan satu lah, jalan untuk nak kekal aktif bersama dengan Reka Flat. Okey, kita akan masuk pula untuk jalan kedua yang boleh bersama dengan Reka Flat. Untuk jalan kedua ni untuk orang yang dah mula aktif, nak lebih extra jalan kekal aktif ni, kita bawakan dengan dengan jalan kedua lah. Jalan kedua sama juga, kotak dia warna yang sama tapi kandungan dia lain sikit. Dia lebih sikit lah. Sama juga ada kad aktif untuk 30 hari. 30 hari boleh sign, dan boleh tengok lah dalam ni dia ada satu ni lah, package Core Bidara. Core Bidara ni dia 50 ml Reka Flat Gel Bidara lah. Untuk yang siapa nak lebih kekal aktif, yang tadi untuk package 2 core tu adalah 20 ml kali 2 kira 40 ml lah. Yang ni dia lebih sikit, 50 ml. Jalan ketiga. Okey, jalan ketiga hari ini, untuk jalan ketiga kekal aktif bersama Reka Flat, kita ada jeng jeng jeng, Reka Flat Flat Combo. Flat Combo ni dia premium sikit, warna hitam kotak dia. Apa yang kita nak tengok dalam ni. Okey, Flat Combo ni dia ada 2 kad.
Dua kad lah. Satu kad aktif 30 hari, satu lagi kad momentum. Kad momentum 30 hari, kira 60 hari lah. Jika nak bersama dengan Reka Flat ni 60 hari untuk kekal aktif. Dia punya kandungan dalam ni ada 50 ml bidara dan 20 ml. Yang ni dia lebih lah untuk dalam 60 hari tu kita boleh gunalah untuk supaya kekal lebih aktif. Akhir sekali, setiap orang ada perjalanan yang berbeza. Sebab tu kami di Reka Flat menyediakan 3 pilihan, iaitu core bidara, 2 core dan yang ketiga flat combo bidara. Untuk kita mula kekal aktif bersama Reka Flat gel bidara. Mulai hari ni, jom kita cuba kekal aktif untuk diri, keluarga, masyarakat dan sebagainya untuk mengejar visi masa depan dengan lebih baik, insya-Allah. Reka Flat kekal aktif.